tongkeng bersunat. Tongkeng bersunat. Dah sunat dah tongkeng ni. Kulit ni makan dengan sos. Oi, itu sos yang buat sedap tu. Aku tertarik ni. Kurang hajar punya sedap. Kurang ajar punya sedap kak? Kurang ajar punya sedap. Kak, bagi saya set campur 5 cucuk tu kak. Apa nak? Semua nak Semua pedal nak. Satu. Ada apa set campur kak? Pedal. Pedal. Isi ayam. Isi ayam. Tongkeng bersunat. Tongkeng bersunat. Dah sunat dah tongkeng ni. Saya bagi 2 tongkeng bersunat. 2 tongkeng bersunat. RM10. RM10. Kuah campur ya kak? Kuah campur boleh. Okey, kuah campur Kuah campur. Kulit ni makan dengan sos. Oi, itu sos yang buat sedap tu. Kulit ayam ni pun salah satu favourite aku. Ini part yang kulit padu paling orang kena try sebenarnya. Kulit bakar. Oi, sedap mat. Kulit. Faham. Ni tongkeng kan kak? Ni tongkeng bersunat. Tongkeng bersunat akak ni kata tadi. Dah sunat tau. Akak ni dah sunat tongkeng ni. Bersih lagi. Lagi sedap, lagi padu. Oi. Sedap. Nak lagi. Mat tongkeng aja. Sedap. Tongkeng ya? Tongkeng. Okey. Ni tongkeng. Sedap. Ada beza dengan tongkeng yang dah sunat dengan tak sunat? Saya tak kawan tu. Apa sedap lah. Terima kasih kak. Terima kasih kak. Semoga anda dimurah rezeki juga. Amin. Semoga akak pun dimurahkan rezeki. Amin. Akak bagi peri. Ayam. Oi, kepak ayam madu. Bismillah. Mana-mana ada memang rasa madu. Jom aja. Ambil semua ni. Ambil. Isi tau. Sedap ada punya sos bang. Berapa dah?